Saya nak mulakan video hari ini dengan satu soalan mudah. Kalau esok semua duit dalam dunia hilang, apa yang akan berlaku kepada ekonomi sedunia? Jawapannya agak nyata. Seluruh sistem perdagangan moden akan berhenti. Atau sekurang-kurangnya itulah yang kita akan bayangkan. Cuma awak salah. Sebab walaupun duit sudah hilang di dunia ini, keperluan manusia masih ada dan kita masih akan berdagang. Orang masih perlu makan. Rumah masih perlu dibaiki. Peniaga masih ada barang. Yang hilang bukan keperluan manusia. Yang hilang ialah alat yang kita gunakan untuk menukar nilai. Dan kita semua tahu secara naluri apa yang akan berlaku seterusnya. Kita akan kembali kepada sesuatu sistem yang lebih asas. Kerana dalam sejarah manusia, kita memang pernah hidup tanpa wang sebelum ini. Dan sistem itu ialah sistem barter. Tapi adakah sistem barter masih relevan hari ini? Dan kalau ia adalah sistem yang kita selalu berbalik kepada, kenapa kita nak gantikan sistem itu? Ikuti saya untuk meneroka sejarah dan kegunaan sistem barter dalam video kali ini. Pada tahun 1776, Adam Smith telah menerbitkan The Wealth of Nations yang sering dianggap sebagai titik permulaan bidang ekonomi moden. Dan di dalamnya, dia telah menceritakan sebuah kisah. Katanya, perdagangan antara manusia mestilah bermula dengan barter. Tetapi barter mempunyai sebuah kelemahan yang agak besar. Untuk sesebuah urusan barter berjaya, awak perlu mencari seorang yang ada apa yang awak nak. Dan secara kebetulan juga mahukan apa yang awak ada. Peluang di mana keperluan dan kemahuan ini wujud secara serentak pada masa yang sama, di tempat yang sama adalah agak rendah. Ahli ekonomi menamakan masalah ini the double coincidence of wants. Jadi manusia mengikut cerita itu telah mencipta sesuatu orang tengah yang boleh diterima sebagai tukaran untuk apa sahaja. Maka wujudlah wang. Apabila wang dicipta, ia adalah salah satu keajaiban tamadun manusia yang sejati. Ahli ekonomi mengatakan bahawa wang menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, medium pertukaran, sesuatu yang semua orang akan terima. Yang kedua, unit account, iaitu sebuah bahasa bersama untuk mengukur nilai. Dan ketiga, simpanan nilai, iaitu sebuah cara untuk menyimpan nilai hari ini untuk keperluan esok. Dengan wang, seorang tukang besi hanya perlu fokus kepada kemahirannya sendiri. Dia boleh jual hasil besinya seperti pisau kepada sesiapa sahaja. Kemudian, ambil duit yang diperolehi untuk membeli roti dari penjual roti yang langsung tidak kisah tentang pisau. Dengan itu, masalah double coincidence of wants selesai. Tapi sungguh pun cerita itu kemas dan sering muncul dalam buku teks ekonomi. Menurut ahli antropologi David Graeber yang menghabiskan bertahun-tahun mengkaji rekod purba dari setiap tamadun bersejarah, ia hampir pasti tidak pernah berlaku sebegitu. Penyelidikan Graeber diringkaskan dalam bukunya bertajuk Debt, The First 5,000 Years, menemui sesuatu yang luar biasa. Mengikut rekod-rekod sejarah, tiada bukti nyata wujud untuk menunjukkan bahawa masyarakat menggunakan barter sebagai sistem utama sebelum kewujudan wang. Apa yang wujud sebelum wang adalah sistem kredit, hutang, kewajipan sosial. Tablet Mesopotamia purba iaitu antara rekod bertulis paling awal dalam sejarah manusia. Bukan tentang rekod urusan barter. Ia adalah rekod IOU. Berapakah bijirin yang disimpan? Berapa tenaga kerja yang terhutang? Apakah hutang yang perlu diselesaikan semasa musim menuai? Kalau seseorang perlukan kasut, biasanya dia akan buat kasut sendiri, bukan membeli kasut. Dalam komuniti purba, perkongsian dan pemberian hadiah lebih biasa daripada aktiviti jual-beli. Dan hanya bila awak tidak boleh buat sendiri, barulah awak cuba barter. Untuk sebuah komuniti yang kecil di mana hubungan dan kenalan lebih penting, sistem barter cukup untuk melengkapkan keperluan awak. Tapi apabila bilangan barangan dan penduduk bertambah, kompleksiti sistem barter akan mula meningkat secara mendadak.
Dan sekali lagi, duit akan menjadi medium pertukaran yang lebih disukai. Barter sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Sejak permulaan tamadun manusia sehinggalah ke zaman moden, barter sentiasa wujud bersama kita. Cuma bukan sebagai sistem ekonomi yang utama. Ia biasanya dipinggirkan kepada situasi luar biasa di mana wang tidak boleh digunakan, tidak dipercayai ataupun tidak lagi berfungsi. Dalam krisis, peperangan, sekatan ekonomi atau antara pihak yang tidak berkongsi sistem wang yang sama. Sebagai contoh, hari ini industri barter korporat global iaitu perniagaan yang menukar barangan dan perkhidmatan secara langsung tanpa menggunakan wang adalah dianggarkan bernilai lebih kurang $14 bilion setahun. Apabila sebuah syarikat penerbangan memberi tiket first class kepada seorang influencer untuk tujuan marketing, mereka sedang melakukan barter. Dalam penjara, barangan seperti makanan atau kopi boleh menjadi alat pertukaran. Dalam krisis ekonomi seperti hyperinflation di negara Jerman pada tahun 1923, Zimbabwe tahun 2008 dan Venezuela tahun 2018, makanan seringkali dibarterkan untuk ubat, petrol boleh ditukar untuk servis, dan barang keperluan boleh ditukarkan dengan hutang kerja. Apabila dua negara berurusan dalam barter, ia dipanggil counter trade atau bilateral clearing. Contohnya apabila Pakistan membarterkan berasnya untuk minyak Iran, atau apabila Indonesia membarterkan hasil pertanian mereka seperti minyak sawit dan getah untuk jet pejuang Sukhoi dari Rusia. Semua pertukaran barangan dan perkhidmatan ini berlaku tanpa melibatkan wang. Jadi barter tidak pernah mati. Tetapi soalannya, adakah barter akan mainstream semula? Mari kita jujur tentang apa sebenarnya yang cuba ditanya oleh soalan ini. Kebanyakan orang yang bertanyakan soalan ini mungkin sudah jemu melihat kerumitan, kerapuhan dan ketidakadilan yang kelihatan wujud dalam sistem kewangan moden. Lalu mereka tertanya, boleh tak kita kembali kepada sistem yang dimudahkan, di mana nilai benar-benar kekal dan bukan sesuatu yang dikawal oleh bank pusat dan kemudian dihakis oleh inflasi? Ia soalan yang munasabah dan jawapannya juga agak senang. Kita tidak akan kembali kepada sistem barter dan sebabnya bukan ideologi. Sebabnya bersifat matematik. Ahli ekonomi memanggilnya the network effect. Ideanya yang dirumuskan melalui Metcalfe's law adalah bahawa sebuah rangkaian menjadi jauh lebih bernilai apabila ramai orang menggunakannya. Dan wang ialah rangkaian yang paling hebat di dunia. Setiap orang yang menerima dolar menjadikan dolar lebih berguna kepada semua orang lain yang turut menerima dolar. Hari ini berbilion-bilion manusia mengambil bahagian dalam ekonomi berasaskan wang. Itu adalah network effect yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Tetapi hujah network effect ini sebenarnya lebih dalam daripada sekadar soal skala. Sebab wang bukan sahaja memudahkan pertukaran. Wang membolehkan seluruh kategori aktiviti manusia wujud. Aktiviti yang secara strukturnya tidak boleh disokong oleh barter. Cuba fikirkan sebuah hospital. Hospital moden memerlukan ribuan pakar. Pakar bedah, pakar bios, pakar radiologi, ahli farmasi, jurutera bioperubatan, malah pentadbir. Dengan kemahiran yang begitu khusus, tiada rangkaian barter yang mampu menyelaraskan semuanya. Seorang pakar bedah saraf nak barter dengan siapa untuk mendapatkan beras dia? Sifat wang yang abstrak, iaitu perkara yang nampak seperti kelemahannya. Sebenarnya itulah yang membolehkan pengkhususan kemahiran berlaku pada skala besar. Dan pengkhususan pada skala besar inilah yang menghasilkan pertumbuhan tamadun manusia moden. Setiap percubaan serius untuk membina ekonomi barter berskala besar atau ekonomi yang hampir menyerupai barter, akhirnya secara senyap-senyap memperkenalkan semula instrumen yang merupai wang dalam tempoh masa beberapa tahun. Malah cryptocurrency yang mungkin merupakan percubaan paling bercita-cita untuk menggantikan wang sejak the gold standard juga tidak boleh menghapuskan duit. Ia hanya menggantikan satu bentuk abstrak dengan bentuk abstrak yang lain. Penyokong cryptocurrency kadang-kadang menggambarkan kripto sebagai satu bentuk wang yang lebih jujur berbanding dengan fiat. Tapi dari sudut ekonomi, hujah ini tidak kukuh.
Bitcoin tidak mempunyai nilai intrinsik. Awak tidak boleh memakan atau membina sesuatu dengannya atau memakannya. Nilainya datang sepenuhnya daripada persetujuan kolektif. Sama seperti duit fiat. Bezanya hanya pada siapa yang menguruskan supply. Tapi abstraknya tetap sama. Jadi, kenapa gerakan seperti ini, rangkaian barter, mata wang alternatif, kripto, terus muncul? Kenapa setiap generasi melahirkan manusia yang mahu keluar daripada sistem wang? Jawapannya mungkin kerana sistem wang memang mempunyai kegagalan yang nyata. Inflasi menghakis simpanan. Krisis kewangan berulang kali memindahkan kekayaan dari yang miskin kepada yang kaya. Hutang global kini mencecah lebih dari 300 trilion dolar. Lebih daripada 3 kali ganda GDP dunia. Ini bukan rungutan yang direka. Ini fakta yang boleh diukur. Tetapi inilah hujah yang perlu ditekankan walaupun ia tidak selesa untuk didengar. Mengenal pasti bahawa sesebuah sistem mempunyai masalah yang serius tidak sama dengan membuktikan bahawa sistem alternatif akan berfungsi dengan lebih baik. Masalah barter, masalah mencari pasangan tukaran yang sesuai, masalah barang yang tidak boleh dibahagi dengan mudah, masalah penyimpanan dan masalah skala tidak hilang hanya kerana sistem wang tidak sempurna. Sistem yang cacat tapi mampu berfungsi pada skala tamadun manusia masih adalah pilihan yang lebih baik daripada sistem sempurna tetapi hanya mampu digunakan pada skala kampung. So, adakah barter masih relevan hari ini? Barter tidak pernah hilang. Ia masih wujud di pinggir sistem kewangan. Tetapi barter bukanlah pengganti wang. Dan itulah jawapan yang paling jujur.